Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Tajuk diberi hari ini ialah memburu Lailatul Qadar. Okey, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini hanya ada khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Okey, firman Allah mengenai malam Lailatul Qadar ini ialah itu pada surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Okey. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Adakah engkau mengetahui kebesaran malam Al-Qadr? Dan malam itu ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Okey. Daripada hadis pula, menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW berusaha sedaya upaya pada malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya pada malam-malam yang lain. Okey, apa hikmah ataupun rahsia disembunyikan malam Lailatul Qadar ini? Okey, yang pertama, ia menjadi pendorong kepada orang ramai untuk mencarinya. Yang kedua, mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah demi untuk mencari malam tersebut. Semoga Allah SWT mengurniakan kita malam tersebut yang diisi dengan amal kebajikan dengan menghidupkan pada malam tersebut dan juga dapat melayakkan diri kita untuk mendapat keampunan daripada Allah SWT. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.